Masyarakat Islam telah bermula, asasnya telah mula nyata, dibangunkan oleh pemudi-pemuda melalui dakwah merata-rata. Sah ke solat yang raju dan terburu-buru? Jawabnya tidak sah. Kerana dalam kita solat ni ada satu rukun yang perlu kita jaga, yakni rukun tumakninah. Tumakninah ni adalah ketenangan dan berhenti sebentar dalam kita solat. Contoh, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Berhenti sekejap. Lepas tu naik balik. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Berhenti sekejap. Lepas tu turun. Allahu Akbar. Sujud. Tumakninah ni antara rukun solat yang penting. Kalau orang tak ada tumakninah, tak sah solat dia. Untuk pembahasan yang lebih lengkap, boleh baca buku ni, Nur Al-Fahmi, Asas Fardu Ain. Dan juga satu lagi kitab Syekh Salim Al-Hadrami, tajuk dia Safinatun Najah. Di dalam tu ada terangkan daripada A sampai Z rukun solat. Tapi ingat, nak mengaji buku Safinatun Najah ni perlu berguru. Jangan ikut kepala kita je. Zaman sekarang ni senang sebab guru kita lelaki ni kita boleh cari kat mana-mana pun. Bahkan ada guru yang private boleh datang rumah kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengaji ilmu fardu ain. Wallahu a'lam.